Papa ikut awak. Masuk, Papa? Ya, dia sampai ya. Dah kena tu. Kamu yang tugas tu. Saya minta maaf. Saya tak perasan hari itu. Papa tahu, perjalanan awak selama ni memang susah. Papa pun tak pernah tinggalkan tanggungjawab saya sebagai seorang bapa. Saya minta maaf sebab menjauhi ayah. Papa ingat, bila awak dah masuk Islam, awak akan buang Papa. Dan lupa, awak ni Cina. Saya tak pernah buang bangsa kita. Saya sayangkan PAMI, resepi keluarga kita. Cuma saya tukarkan jadi halal. Kalau agama yang awak pilih itu boleh bawa awak ke jalan yang lebih baik dan bahagia, apa salahnya? Papa rasa bangga dan gembira untuk awak. Terima kasih, ayah. Mesti ni pertemuan yang bermakna untuk Asing kan? Dia dah lama tunggu saat ni. Kita sebagai manusia kena percaya dan yakin pada ketentuan ilahi. Aku adalah sangkaan hamba aku. Allah tak pernah menzalimi hamba dia. Lebih-lebih lagi orang macam Asing ni yang dah kembali ke fitrah asalnya. Sebenarnya Ayah Asing tak pernah lupakan dia. Selama ni saya yang tengok dan jaga Asing. Tak lama lagi awak kena puasa kan? Lagi 2 hari. Ni, Papa ada benda nak hadiah kat awak. Dah lama Papa beli. Harap awak suka. Terima kasih, Bapak. Jom kita masuk dalam. Boleh. Tahun ni baju warna apa untuk raya? Jauh lah, Bapak. நான் சொன்னேன்ல பண்ணி நீங்க தான் பண்ணி சொல்லி நானே ஒரு பண்ணியா அழிஞ்சிட்டேன். சரி சொல்லுங்க எத்தனை வேணும்னு? ஒண்ணா சரி. Gede sudah hilang dah. Pemandaran sudah angkut. Meh, kadang kano mah.